Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan kongsikan bahagian ketiga vlog umrah kami. Hari ini merupakan hari kedua kami di Mekah, 26 Februari 2023. Untuk hari ini, tiada aktiviti khusus yang diaturkan oleh Geo Asia Holidays. Jadi, kami diberi kebebasan untuk mengisi masa sendiri. Beginilah keadaan suasana pagi di Masjidil Haram selepas subuh. Masih terdapat jemaah yang menunggu waktu duha dan ada juga yang telah pulang selepas waktu subuh. Selepas menunaikan solat subuh dan duha di Masjidil Haram, kami pulang ke hotel untuk bersarapan bersama-sama. Mana? Buat ayam mana? Jom. Hati. Duduk diam. Tengok. Adik jangan kejar-kejar. Okey, macam tu je. Abang. Selepas sarapan, kami singgah sebentar di dataran burung merpati. Aris dan Atif begitu teruja bermain dengan burung-burung yang jinak di situ. Alhamdulillah, momen ringkas tapi penuh kenangan. Boleh pegang. Tip dah dulu. Destinasi seterusnya ialah Al-Safwa Towers. Di sini memang banyak kedai pakaian dan juga makanan. Niat asalnya hanya mahu mencuci mata, tetapi akhirnya kami terjebak juga membeli pakaian dan makanan.
Kebetulan mak anda juga menunaikan umrah pada masa yang sama bersama Abang Harry sekeluarga. Mereka menggunakan agensi berbeza dan menginap di Mira Ajiat Hotel. Tanpa diduga, mereka juga berada di Al-Safwa Towers ketika itu. Kami pun mengambil kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama mereka di food court. Selepas itu, kami kembali ke hotel untuk berehat dan bersiap menuju ke Masjidil Haram bagi melaksanakan solat Zuhur. InsyaAllah, kami akan cuba manfaatkan setiap peluang untuk menunaikan solat di Masjidil Haram sepanjang berada di sini, walaupun kadang-kala keadaan tidak mengizinkan. Semoga kami sentiasa diberi kekuatan dan kesihatan untuk beribadah sebaik mungkin. Hari kedua umrah kami di Mekah kebanyakannya dihabiskan untuk berehat di hotel dan berada di Masjidil Haram. Aktiviti hari itu agak santai dan ia berakhir dengan penuh syukur kerana dapat menunaikan solat berjamaah di Masjidil Haram. Hari ketiga 27 Februari 2023, aktiviti utama kami ialah ziarah luar kota Mekah. Malam sebelumnya, Ustaz Fayad telah mengingatkan kami supaya membawa pakaian ihram siap-siap kerana pada hari ini kami akan bermikat di Masjid Jaranah untuk menunaikan umrah yang kedua. Jom. Ada semuanya ke dah lepas. Tinggal belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aircon rasa tak aircon? Belum sejuk. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum kita jauh lagi, kita sama-sama bacakan doa menaiki kenderaan. Mudah-mudahan ziarah kita pada hari ini insya-Allah dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yalah, apa khabar semua? Sihat insya-Allah. InsyaAllah. Macam perlahan je sihat insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Ya, saya doakan hadiah-hadiah semua diberi kesihatan, ya, sepanjang mana kita berada di dua tanah haram ini insya-Allah. Baiklah, hari ini adalah hari yang mana kita akan melaksanakan ziarah luar kota Mekah. Ya, hari yang mana kita akan melaksanakan ziarah luar kota Mekah, yang mana kita akan pergi ke beberapa tempat, ya, seperti Jabal Sur. Kemudian kita ke Arafah, ya, kita akan turun pergi ke Jabal Rahmah. Perjalanan pertama kami ialah ke Jabal Sur, lebih kurang 11.8 km dari hotel dan mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Jabal Sur ialah sebuah gunung yang terletak kira-kira 4 km di selatan Masjidil Haram. Ia terkenal kerana di sinilah terletaknya Gua Sur, tempat Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi selama 3 hari semasa peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Sarang labah-labah dan telur burung merpati di pintu gua menjadi bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah daripada kaum Quraisy yang mengejar. Gunung ini berketinggian sekitar 748 meter dan menjadi simbol keimanan, kesabaran dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke mana ni? Ke pasir. Atik, careful. Cik, belakang. Oh, patutlah dia nampak ke sana. Tak panggil. Mana? Oh, sana adik. Belakang kita ini yang tinggi tu, yang paling tinggi ni. Korang tu lepas Syaknya Sur. Inilah dia. Ada satu Sur yang Sur Alaihi Wasallam dah jadi empat kan, bersembunyi pada ayahnya dan juga Nabi, ya, yang anak kedua Abu Bakar namanya Abdullah ditugaskan untuk menjadi mata-mata ataupun telinga tentang segala rancangan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Jadi waktu Nabi dan juga Abu Bakar Lepas itu, kami menuju ke Jabal Rahmah yang terletak di Padang Arafah. Jaraknya lebih kurang 20 km dari Jabal Sur, perjalanan sekitar 30 minit.
kita lihat bagaimana sirah perjalanan Nabi Ibrahim itulah dia tentang apa yang berlaku di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di Jamarat. Ya, tentang perihal keluarga Nabi Ibrahim. Dia tentang perihal keluarga Nabi Ibrahim. Kalau sebelum ni dalam kuliah umrah telah saya ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ya, Fir'aun, Hajar dan juga Ismail, yang mana mereka telah ditinggal. Kata okey, kami terima Nabi kamu. Kami terus terima Muhammad itu siapa, walaupun mereka masih lagi belum pernah jumpa. Sebab apa? Sebab dekat Madinah pada waktu itu banyak orang-orang Yahudi. Ya, dekat Madinah banyak orang-orang Yahudi. Sampai dah di Arafah, terdapat ramai jemaah yang datang mengunjungi Arafah pada masa ini. Di sepanjang perjalanan, terdapat penjaja yang menjual pelbagai barangan seperti makanan, pakaian, cenderahati dan sebagainya. Ambil dalam plastik. Ha? Yang baru. Okey, okey, jom. 5 rial, 5 rial, 5 rial, 5 rial. Wow. Cuaca sangat panas pada masa ini. Perbezaan cuaca di Malaysia dan Arab Saudi ialah Malaysia iklimnya jenis khatulistiwa, di mana ianya panas dan lembap. Suhu relatif konsisten sepanjang tahun. Purata suhunya adalah 25 hingga 32 darjah Celsius. Manakala Arab Saudi iklimnya jenis gurun kering. Ada musim panas dan musim sejuk yang nyata. Suhu musim panas boleh mencecah antara 45 hingga 50 darjah Celsius. Semasa kami berada di sini, suhu di Mekah di antara 30 hingga 34 darjah Celsius. Lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tinggal awas. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wa sayyidina sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Sekarang ini kita berada di Arafah. Kita berada di Arafah. Okey. Di mana ini adalah tempat yang masyhur lah. Ya. Kalau ikutkan border Arafah ni besar. Border Arafah ni besar. Ya, kita boleh nampak nanti di pinggiran belah sana dia ada tulis Arafah End, Arafah Start. Itu adalah dia bordernya lah. Jadi dia punya batas-batas Arafah. Jadi bagi jemaah-jemaah haji, ya, mereka akan berada di sini pada hari wukuf. Ya, mereka akan berada di sini pada hari wukuf. Yang mana sekiranya pada hari wukuf itu jemaah-jemaah haji tidak berada di Arafah, maka mereka tidak akan dapat title haji tersebut. Sebab dalam hadis tadi Nabi menyebutkan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah berada di Arafah.
Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang sangat istimewa kerana di sinilah dipercayai Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali setelah diturunkan ke bumi. Ia juga merupakan tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menandakan kesempurnaan agama Islam. Bukit ini juga berkait rapat dengan khutbah wada' Rasulullah SAW yang syarat dengan pesan penting mengenai persaudaraan dan keadilan. Bagi jemaah haji, Jabal Rahmah terletak di tengah padang Arafah, lokasi wukuf rukun haji yang paling utama. Ambil sudu tu. Sebelum hari wukuf tu mereka dimasukkan ke hospital ni. Mereka dimasukkan ke hospital ni. Jadi pada hari wukuf tu, ambulans akan bawa mereka ni semua yang masuk ke hospital ni untuk pergi ke Arafah sana tadi. Asalkan mereka dapat masuk ke Arafah pada hari wukuf, untuk mereka dapatkan title haji itu. Okey, jadi kita sambung semula tentang kisah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim, hari kedua selepas dia berjumpa dengan anaknya, malamnya itu dia bermimpi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Asia Tenggara bukan berada di sebelah sini. Dia berada di sebelah daripada bukit ni. Ya, sebelah daripada bukit ni. Lepas daripada terowong ni barulah pendapatan jemaah-jemaah Asia Tenggara. Ya, lepas daripada ni terowong ni. Terowong belah kanan saja tu, nampak tak? Ada dua. Nampak tak? Dekat sana. Selesai ziarah Jabal Rahmah, jemaah lelaki menukar pakaian ihram dan kami semua menuju ke Masjid Jarana untuk berniat ihram. Dari sini bermulalah perjalanan umrah kedua kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Setibanya di Masjidil Haram, kami menunaikan tawaf dan sa'i. Kali ini, Baba, Mami, Aris dan Atif menggunakan skuter elektrik yang disediakan di tingkat 2 Masjidil Haram. Bayarannya sekitar 58 Riyal Saudi untuk tawaf saja, 58 Riyal untuk sa'i saja dan 115 Riyal untuk pakej tawaf dan sa'i. Alhamdulillah, kemudahan ini sangat membantu, terutama apabila bersama anak-anak. Selesai sa'i, kami bawa Arif dan Atif ke kedai gunting di Al-Sahwa Tower untuk tahallul. Pada mulanya, mereka agak keberatan kerana malu nak botak. Tapi selepas dipujuk, akhirnya mereka setuju. Kali ini, mereka bercukur penuh seperti Baba. Pengalaman baru yang jadi kenangan manis. Adik, tengok sini. Sebagai ganjaran, Baba belanja ayam goreng, makanan kegemaran Arif dan Atif. Senyum lebar mereka. Hilang terus rasa sedih botak kepala. Itulah perjalanan kami untuk hari ketiga di Mekah. Penuh dengan ziarah bersejarah, ibadah umrah kedua serta pengalaman baru bersama anak-anak. Nantikan sambungan vlog umrah kami dalam episod seterusnya.